Cara menanda lubang butang menggunakan marker pen. Jangan. Marker pen tak boleh guna. Kita akan guna pen magic. Ramai newbie, dia tanda lubang butang depan dan belakang serentak, lepas tu pergi hantar tebuk dekat kedai. Apa yang jadi? Bila dah siap tebuk, lubang butang depan dan belakang tak matching. So, saya gunakan teknik ini untuk newbie dan anda boleh dapatkan dekat showcase Jom Terbang. Harap-harap ada stok lagi. Okay, pertama, anda kena tahu depan dan belakang, nampak? Dia kena rata dulu, dia kena flatkan dulu. Bila kita dah flatkan, barulah kita tanda satu persatu daripada bawah. Contoh seperti ini, nampak? Bila kita lipat, tengok ya, kita lipat, kita nampak tertulang tu berada di mana. Sengit ke tidak kita jahit, lagi-lagi kita newbie kan. Okey, kat sini. So tanda di situ. Kemudian seterusnya, kita guna pen saja. Lipat begini, tanda lagi. Okey. Cuma sedikit tips dari saya, jangan kelepek kuat sangat sampai nampak garisan pada bahagian tertulang ini. Memang tak cantik. Okey, pada bahagian tertulang atas ni anda kena tahu. Ini game dia. Okey, tengok Kalau anda terus lipat kat sini, dah terkeluar dah. Tak boleh. Anda kena jarakkan. Ni cara dia. Anda jarakkan sikit dalam suku inci. Pertama ukur dulu. Ni game dia lah. Cara dia. Matching, letak dulu kat situ dan di sini. Dan kalau anda kira balik, dia kena jarak dulu dalam suku ataupun 3 hun. Jangan buat sengit. Ini salah ni, tak boleh buat sengit, dia kena tegak. So maksudnya kena tegak. Okey, ini pun samalah, kena tegak. Jarak dulu dalam 3 hun. Okey, jangan risau, pen ni akan hilang bila saya iron. Ni ada 3 hun jarak daripada tepi ni. Ada orang dia tebuk dari sini hujung sangat, dia dekat sini. Ataupun nak setengah inci pun boleh. Sebab kita pakai butang. So bila kita butang, dia akan masuk dalam lubang. Semakin jauh anda pergi dekat sini, dia akan semakin tenganga. Sebaiknya apa tahu? Jarak sikit ke dalam. Macam tu. Sebaiknya kalau kita nak ikutkan, kalau ada point dekat sini, kita ganjak kasih 1 hun pun boleh. Nanti dia akan jadi lubang butang kat sini. Okey, lepas tu kita tebuklah lubang butang. Betul ke pen ni boleh hilang? Jom kita cuba menghilangkan pen ni. So sekarang nampak bekas tu So kita iron je lah. Nampak ni ada bekas ni. So kita iron sikit. Ni saya iron pakai tangan je letak. Okey, dia boleh hilang kalau kena iron yang panas ataupun kena air. Dah siap lubang butang, kita gunakan penetas untuk menebuk. Dan saya jahit kena tebuk, tapi jangan lupa, nampak tak saya letak jarum palang tu supaya kita tak terlajak. Kan kalau dah terlajak, terlajak apa? Wow, dah tak boleh buat apa dah boleh buat barulah bola anda. Di sini dah siap buat semua tempat. Anda belajar sesuatu dalam video ni, anda boleh komen lagi video apa yang anda nak. InsyaAllah saya akan buat dan kita akan berikan kepada anda yang terbaik. Bagi siapa yang belum follow, boleh follow Jom Terbang dekat sini. Next time saya upload video, dia akan keluar dekat handphone anda.